Ramai orang baca surah Yasin, antara surah yang kita kerap amalkan, tapi tak sedar yang ada tanda saktah juga di surah Yasin. Jadi jom kita lihat. Okey, boleh tengok muka surat 443 ayat 52. Okey, pertama sekali saya nak explain dulu, nak terangkan dulu apakah maksud tanda saktah dan kita nak buat macam mana. Okey, apabila kita nampak tanda sin kecil itu ataupun tanda saktah itu, apabila kita baca dan sampai di tanda itu, kita berhenti seketika, tahan nafas kita lebih kurang 2 harakat, kemudian kita akan sambung bacaan kita menggunakan nafas yang sama. Jangan ambil nafas yang baru. Okey, dekat situ ada tanda saktah dekat situ, tuan-tuan. Sama-sama kita baca. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Kemudian timbul pula persoalan. Untuk ayat yang ini, nak raikan yang mana? Tanda saktah ataupun tanda wakaf yang satu lagi tu? Okey, tanda wakaf yang satu lagi tu maksudnya apa? Lebih utama kita wakafkan bacaan kita. Betul? Sekarang untuk ayat yang ini, kita perlu membuat keputusan awal-awal. Kita nak baca dengan cara, kita nak wakafkan di situ, ataupun kita nak baca keseluruhan ayat itu. Kalau kita buat keputusan untuk wakaf di situ, maka kita baca macam biasa je lah. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Dan ambil nafas baru yang macam biasa, kemudian kita sambung. Hadza ma, dan seterusnya. Tapi, kalau sekiranya kita nak baca ayat 50 ini secara keseluruhan, maka kita kena raikan tanda saktah tersebut. Dan kita perlu berhenti juga, tahan nafas dan baca macam biasa. Contoh, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Anda belajar story ni? Kalau you komen Allahu Akbar dan follow saya.